Dekat jari saya sekarang ni berharga RM2,099. Inilah Samsung Galaxy Ring yang mana dia dicipta disebabkan untuk menggantikan smartwatch. Bukan apa, ada setengah orang tu dia tak gemar untuk gunakan smartwatch kan, sebab kita ada sleep tracking. Sleep tracking dekat jam ni, bila setengah orang dia tak suka kalau tengah tidur dia pakai jam kan, dia rasa macam pelik, rasa janggal. Jadi terciptalah satu inovasi terbaru. Diciptakan dengan sebuah cincin. Sebuah cincin ke? Apa saya dah lupa dah, kena masuk kelas BM balik lah. Jadi antara jenama yang besar mengeluarkan cincin ialah ini Samsung, iaitu dipanggil sebagai Samsung Galaxy Ring. Dengan harga dia RM2,099 ni, kita ada 3 jenis warna tau. Yang saya pakai ni ialah warna silver, kita ada warna black. Warna black tu dia macam matte finish sikit. Kemudian kita ada warna gold lah. Kalau nak nampak rasa mahal nak pakai warna gold lah, tapi dia sebenarnya bukanlah gold asli, dia just warna saja. Sebabnya ialah cincin ni diperbuat daripada titanium tau. Sebab tu harga dia mahal tu. Bila dia buat pada titanium, boleh katakan memang tahan lasak. Di sebaliknya dia ada IP68. Kalau terkena air ke, ataupun anda pergi naik motor kena hujan lebat ke kan, still tak ada masalah pun. Ataupun mungkin anda pergi menyelam ke, still jangan risaulah, walaupun anda lupa untuk tanggalkan Galaxy Ring ni. Dari segi keselesaan penggunaan saya lah, saya dah pakai hampir ke seminggu. Saya boleh katakan kalau awal-awal saya pakai memang rasa janggal lah, sebab saya ni jenis kalau boleh nak jari-jari saya bebas kan, tiba-tiba ada cincin pula. Kemudian cincin ni kalau boleh ianya dipakai dekat jari telunjuk. Kenapa tak boleh dipakaikan dekat jari-jari lain kan? Sebab apa? Okey, antaranya lah bila jari telunjuk ni disebabkan dia agak tebal cincin ni, jadi dia lebih selesa lah kat sini. Kalau nak buka ni nak pakai kat jari lain kan, macam ni kan, dia rasa macam tak selesa, macam ada ruang antara jari jemari ni. Nak pakai kat jari tengah ni mungkin okey lah bagi saya kan, tapi itulah disebabkan tebal dia mungkin tak apa nak sesuai, tapi still boleh je. Kemudian kalau nak pakai kat jari telunjuk ni juga, dia ada beberapa features tau yang anda boleh cuba. Antaranya ialah 2 features, sama ada anda nak tutup alam dan juga satu lagi ialah untuk capture gambar. Macam mana? Yang ini untuk phone-phone Samsung lah, yang mana anda boleh buat macam ni je. Pinch macam ni je. Bila pinch macam ni dia akan close alam ataupun dia akan capture gambar. Kalau anda buka apps kamera lah, itu function dia. Jadi keselesaan saya dalam seminggu ni saya berkatakan yes, okey lah kot, dah terbiasa kan dengan Samsung Galaxy Ring ni. Tak adalah macam berat ke apa. Dia macam nampak boleh flex lah depan orang kan. Nampak macam wow, kau ada Galaxy Ring kot. Jadi untuk pemilihan saiz ni, saya kalau boleh lah, anda bukan pergi kedai emas dan test cincin tu boleh anda beli kan. Sebab kalau tanya saya pergi kedai emas ke apa, kalau saya nak cuba cincin tu, saiz dia lain tau daripada Samsung Galaxy Ring punya saiz ni. Sizing untuk Samsung Galaxy Ring ni, anda boleh pergi terus direct dekat Samsung punya Experience Store. Sebab kalau saya test dekat mana-mana kedai emas ke apa kan, cincin yang saya pakai ialah saiz 15, 16 macam tu. Tapi kalau saya test dekat Samsung Experience Store, saya punya saiz ni sebenarnya ialah saiz 12 untuk cincin ni. Dia bermula pada saiz yang kecil iaitu 5 sehinggalah 15. Jadi anda boleh cuba dulu, jangan terus beli. Itu yang penting, cuba dulu, kemudian anda cuba baru anda perah tempah. Nak perah tempah dia agak lama jugalah nak dapat kan, sebulan lebih jugalah. Sebab untuk Samsung Galaxy Ring ni, dia tersedia untuk setengah orang je masa sekarang, terutama kepada anda yang ada peranti Samsung tu kan. Mungkin anda dapat invitation, anda boleh check lah untuk beli Samsung Galaxy Ring ni. Kemudian tentang design dia agak minimalistik lah kat sini kan. Dia tak adalah sesuatu yang nampak macam wow factor ke apa. Cuma dekat cincin ni dia macam ada satu area tau, dia macam ada tanda air dekat sini. Apa maksud dia? Okey, maksudnya dekat tanda yang bertanda ni, dia ialah dekat kedudukan bawah jari anda. Sebab apa? Sebab dekat sini dah adanya sensor-sensor untuk detect anda punya blood pressure dekat sini kan. Dekat sini yang penting. Jadi kalau boleh anda tak akan pakai dekat bahagian atas ni, dekat bahagian bawah ni dia lebih senang untuk detect. Jadi anda pakai kan dekat tanda air ni dekat bahagian bawah dia, dekat bahagian macam ni. Cuma ramai yang tertanya-tanya kan, harga dia RM2,099. Ciri apa yang ditunjukkan? Adakah saya boleh buat macam ni kemudian keluar laser ke kan? Atau mau buat macam ni tangkap gambar ke kan?
Ataupun ada jam ke kat sini? Tak ada jugalah. Nak jam kena beli smartwatch lah. Sebenarnya ciri dia kat sini ciri-ciri basic untuk anda yang nak monitor kesihatan. Contohnya kita ada untuk anda kira blood pressure lah, BP anda sepanjang masa kan. Bila anda pakai cincin ni, anda tak ada rasa terkesan sangat dekat tangan anda macam nak buka ke selalu, tak ada lah. Just pakai je seharian, tak ada masalah. Nak tidur pun still lagi selesa. Boleh cek degupan jantung anda, kemudian boleh cek monitor tidur anda. Yang ini benda yang saya suka lah. Sebab bila anda tidur tu, dia boleh cek dan ketepatan dia tu memang boleh katakan memang tepat. Dia boleh tahu anda tidur pukul berapa, anda bangun pukul berapa, kemudian di samping anda tidur tu, anda punya deep sleep anda macam mana, light sleep anda macam mana, REM anda macam mana, dan kualiti tidur anda macam mana. Sebab dekat sini saya belajar, kalau anda tidur lama pun tak semestinya kualiti tidur anda tu bagus. Dan kalau anda tidur sekejap pun, kadang-kadang kualiti tidur anda tu bagus kan. Tapi yang penting ialah anda punya masa tidur tu 6 ke 7 jam, 8 jam macam tu memang ngam. Kurang daripada tu tak best lah kualiti dia. Kalau lebih daripada tu pun tak bagus juga kualiti dia. Kemudian dia ada jugalah untuk coaching dekat apps dia ni, Galaxy Wearable kan. Anda boleh check lah macam mana anda punya tidur ni boleh tingkatkan ke tidak. Dekat sini kalau anda nak upgrade, anda nak pergi anda punya kesihatan ni next level, nak jaga kesihatan anda kan, terutama kalau anda yang masih muda ke ataupun yang dah berpenyakit sikit, kesihatan tu memang penting lah kan. Tak boleh dibeli dengan harga yang mahal ataupun tak boleh dibayar pun. Jadi kat sinilah dia punya ciri dia. Detect kesihatan anda. Macam mana anda nak improve dan macam mana anda nak elokkan kesihatan diri anda. Dia ada juga untuk kira step dekat sini, tapi tak adalah macam boleh track map anda pergi ke mana-mana ke apa kan. Dia tak ada lah, dia setakat step sahaja. Kemudian kalau contohlah anda terhilang cincin ni, katakanlah, macam mana nak cari balik? Okey, dia ada satu fungsi lah untuk anda track balik dekat sini. Cumanya dia punya cincin ni dia tak keluarkan sebarang bunyi ke apa tau. Jadi macam mana nak detect? Anda tak perlu risau sangat sebab anda boleh reconnect balik kalau keadaan cincin ni tak berapa jauh. Kemudian anda juga ada berikan indikator. Sebab dekat cincin ni disebabkan dia punya sensor kat bahagian bawah ni, dia akan mengeluarkan warna kelipan hijau. Ya, sebab nak detect macam mana blood pressure anda dan sebagainya. Kalau dah hilang tu dia akan berkelip-kelip lah kat sini. Jadi kalau hilang bolehlah anda cari mana lampu cincin ni. Dan adakah dia punya kelip-kelip ni mengganggu anda waktu anda tidur? Jawapan saya lah memang tidak lah. Sebab dia kelip-kelip, dia nampak kat tepi-tepi ni je. Dia tak terlalu terang. Bila anda tidur tahu anda terjaga kan, anda tengok cincin ni, dia macam nampak sipi-sipi je lampu tu. Jadi secara kesimpulannya, dengan tanda harga RM2,099, saya nak tanya anda, pendapat anda sendiri, anda rasa berbaloi ke tidak cincin ni? Kalau tanya saya, nampak style lah kat sini kan. Kemudian nak pakai pun rasa selesa je lah kat sini walaupun mungkin agak tebal. Pendapat saya lah, kalau lah Samsung nak keluarkan generasi seterusnya untuk cincin ni, mungkin dia boleh keluarkan dengan saiz yang lebih kecil. Kemudian bagi saya, kalau ada design yang menarik lagi pun, saya rasa saya suka. Sebab nampak yang ini sangat minimalistik. Dia tak ada macam nampak menarik sangat pun. Kalau untuk next generation, bagi saya mungkin boleh tampilkan dengan ciri-ciri baru juga. Pendapat anda macam mana pula kan tentang Samsung Galaxy Ring ni? Perkataan anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Berbaloi ke tidak kan? Dan kalau ada tanya saya lah, macam mana nak charge ni kan? Mana boleh cucuk USB Type-C ke apa? Jangan risau. Anda diberikan dalam kotak ni, iaitu casing dia. Casing dia ni, anda boleh charge gunakan wireless charging kat bahagian belakang ataupun boleh charge gunakan USB Type-C dekat bahagian depan dia. Kemudian kalau anda buka je kat sini, dia akan berikan anda satu indikator kan. Berapa nak charge lagi ni. Jadi macam mana nak charge? Mudah je. Anda just bawa keluar cincin yang anda pakai ni. Okey, anda bawa keluar. Kemudian anda masukkan dekat slot dia macam ni. Okey, tekan ni sikit, settle. Sekarang ni dia tengah charge. Okey, kalau casing ni ada bateri lagi, dia boleh charge lah. Kalau tak ada bateri, anda kena charge lah kat bahagian belakang ni macam ni. Jadi penggunaan cincin ni, kalau tanya saya lah, penggunaan dia berapa hari boleh tahan? Dia sebenarnya ikut saiz cincin juga. Tak semua cincin boleh bertahan sehingga 7 hari. Apa yang Samsung kata dia boleh tahan sehingga 7 hari. Penggunaan saya untuk cincin ni ialah 6 hari. Ada setengah orang boleh capai dalam 5 hari saja, mengikut penggunaan dia jugalah kan. Dia selalu pakai ke tak selalu pakai ke. Tapi saya selalu pakai pun dapat 6 hari, bagi saya still okey lah. Nice lah kat sini kan. Tahan jugalah. Nak charge dia mungkin dalam sebulan dalam 4-5 kali je lah. Okey lah, daripada kali kena charge hari-hari, penat juga kan. Jadi pendapat anda tinggalkan dekat bahagian komen di bawah, dan macam-macam lupa like, subscribe ke share. Terima kasih. Jumpa lagi.